Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada semua sahabat-sahabat seperjuangan, khususnya sahabat seperjuangan tim Malabot. Jadi malam ni kita mulakan dulu dengan sedekah Al-Fatihah untuk diri kita masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berjuang kerana-Mu ya Allah, kerana-Mu lah aku di sini. Okey Okey, malam ni kita bersara langsung lagi, kan? Aduh, sekat buluh, sekat rambut pun walanon koyak, kan? Tak tahulah walanon ni. Minum dulu. Rekod dah. Sudah rekod dah. Okay guys, hari ni alhamdulillah lah. Saya kadang-kadang bukan apalah, saya tak minta korang percaya tau. Minta maaf lah. Pertama sekali pasal saya. Saya suka biasakan saya bincang dengan anak tau. Anak nombor satu lah kan. Saya rasa papa bahasakan saya ataupun saya. Saya ataupun saya ataupun aku. So anak saya cakap saya. Dia cakap bahasakan saya. Ni lama dah ni tau. Bukan baru tau, lama tau. So but tak boleh. Macam saya tu macam jauh. Bila saya cakap saya macam jauh tau. Sebab saya kalau buat live ni, live ke BC ke, saya nak biar dekat tau. Seolah-olah macam kita ni tengah cakap dekat depan-depan tau. Macam kau dekat meja makan, korang tengah berbual dengan saya tau. Kalau saya nak bahasakan aku pula, aku nak bagi tahu kat korang, macam aku tu macam biasa sangat tau. So nak yang special tau. Jadi saya gunakanlah saya. Saya Azri je lah saya lah. Bukanlah saya nak suruh korang tak suruh dia ni siapa saya. Sebab walanon sampai sekarang duk mainkan lagi siapa bagi dia. Guys, korang nak panggil aku apa ke, Mawas ke, Gorilla ke, kau punya pasal lah. Nak panggil B ke, nak panggil Non ke, apa kau punya pasal lah. Ramlah ke, kau punya pasal lah. Tapi bila kita bahasakan diri kita ini untuk orang yang nak dengar, terpulang lah. Kalau kau tak suka, tak payah tengok. Betul tak? Kau tak suka, tak payahlah tengok. Yang kau nak koyak kenapa? Kadang-kadang pelik lah walanon ini. Pasal pun jadi isu besar. Sampai buat WTT apa semua. Jadi sebahasakan ni bukanlah nak belagak. Bukan. Tapi selesa. Sebab kita nak bercakap ni, kalau kau perasan ni, saya akan buat two-way communication. Two-way communication. Mana saya akan tanya, korang akan jawab. Saya tak nak saya cakap, korang dengar je. Kita kena buat two-way communication. Dan fikir sendirilah. Saya boleh bagi poin-poin, tapi korang kena fikirlah. Jadi, minta maaf lah kalau ada yang tak setuju ke dengan saya apa semua. But, ini saya Azri, kan? Tak suka, boleh belah. Nak buat macam mana kan? Tak ada paksaan pun. Ini Allah yang pegang hati manusia. Okey, pertamalah. Keduanya, apa yang saya cakap ni, kena faham tau, saya dah lama dalam bidang ni tau. Saya dah lama bidang ni, pengalaman, kan, matang, daripada 2008. Jadi, saya dah bercampur dengan macam-macam peringkat. Dan saya pernah duduk jawatan Esko Pemuda UMNO. Tinggi lah. Sebenarnya Esko Pemuda UMNO ni tinggi jawatan dia. Tinggi duduk satu kedudukan yang mana saya kenal menteri-menteri, Perdana Menteri, Datuk Najib apa semua tu, menteri-menteri kabinet, timbalan menteri kabinet, pemimpin UMNO, saya kenal lah. Jadi saya dah bercampur dengan orang, saya tahu lenggok diorang ni macam mana. Dan arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis adalah bos dia. Bos. Dia ni, siapa kenal dia tahulah. Sebab tu kadang-kadang fikir kalau arwah JJ masa tu masih ada. Kalau arwah JJ masa tu masih ada, tak sampai ke tahap ini lah Datuk Najib. Ini saya punya pendapat lah. Mungkin orang lain mungkin berbeza lah. Tapi, saya letak keyakinan lah. Kalau arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis dan Datuk Azlin yang terhempas yang helikopter terhempas tu, kalau mereka masih ada, Datuk Najib tak dalam penjara macam gini. Dia tak sampai dalam tahap macam ginilah. Peperangan antara Datuk Najib dengan Tun Mahathir pun tak sampai macam ni lah. Dan saya yakin Datuk Najib akan step down kalau arwah Tan Sri Jamaluddin Jajis ada. Ini saya punya pendapat lah. Siapa yang
orang UMNO yang kenal tahu dia akan setujulah dengan saya. Sebab arwah JJ ni dia lain guys, dia lain. Dia lain macam sikit lah. Jadi lah Allah dah atur macam gitu perjalanan kan. Jadi dengan dia ni lama kan. Bila lama ni banyaklah ilmu yang saya dapat, saya belajar. And then bukan itu saja. Dengan pihak-pihak risikan, special brand, MIO, MEIO, dengan banyak agensi-agensi yang ada ni, kita bekerjasama. Kerana apa? Kerana Anwar Ibrahim. Bukan sebab apa? Sebab Anwar Ibrahim. Termasuklah MKN. Anwar. Sebab Anwar Ibrahim. Jadi pengalaman tu mematang rasa. Jadi banyak maklumat yang saya dapat. Wak Imah hari ni pun, walaupun saya sebagai pembangkang, tetapi mereka-mereka yang dulu dalam agensi-agensi ni yang dah pencen, yang masih bertugas, yang ada jawatan, termasuklah PTD, yang duduk dekat kementerian, yang duduk dekat pejabat Perdana Menteri semua. So ni semua kawan-kawan yang kita dah bina rangkaian lama dah. Atas common sense yang sama. Anwar Ibrahim. Ingat atas common sense sama. Anwar Ibrahim. Atas misi yang sama. Selamatkan negara. Jadi, tiap kali kalau apa yang saya cakap tu, korang kena tengok. Macam contoh, dia orang ni, dia gini guys. Saya ni propaganda. Kan? Propaganda ni dia banyak teknik dia. Sebab tu macam Harun, saya bagi tahu kat Harun, kalau nak belajar boleh Harun. Kontak aku, belajar dengan aku. Kan? Contoh terbaru ni lah. Kita dalam Telegram Tiwalabot ni, kita ada pakar-pakar. Kita ada pakar-pakar yang kesan pesawat, kapal laut. Kita kesan banyak benda lah. Kita ada spesialis kat situ dalam Telegram Tiwalabot ni. Jadi, setiap pergerakan Anwar Ibrahim, kita kesan. Kita nak tahu dia pergi mana. Bukan obvious dengan dia, bukan. Bukan busybody sampai dalam kain tak tahu, bukan. But, dia, because of Anwar Ibrahim. Kena faham Because of Anwar. Dan hari ni dia Perdana Menteri. Kita mesti nak tahu punya. Kan? Jadi, tempoh hari saya keluarkan cerita. Anwar Ibrahim ni sekarang dia tak ada. Dia dah 5 hari dah. 5 hari dia tak ada dalam negara. Dia pergi ke Jepun senyap-senyap. Bukan saja dia pergi ke Jepun seorang-seorang. Dia bawa anak beranak dia dengan cucu-cucu sekali diangkut. Satu keluarga semua sekali. Tak ada tertinggal. Semua diangkut pergi Jepun. Kat mana? Kyoto. Dia pergi kat Jepun. Sampai sekarang lah. Tak tahulah kalau dia dah melencor pergi Jerman. Nanti kita check dengan kita punya pakar flight radar ni lah. But dia senyap-senyap pergi Jepun. Dan saya bagi tahu Anwar nak buat apa ni? Sebab Anwar Ibrahim ni, kalau dia tak ada, mesti ada musibat berlaku dalam negara. Setuju tak? Kalau dia tak ada dalam negara, mesti ada hal berlaku dalam negara. Guys, jangan percaya, fikir, tengok balik. Jadi, bila dia keluar negara ni senyap-senyap, yang mana dia tak bagi tahu, pejabat Perdana Menteri tak keluar kenyataan. Pejabat Perdana Menteri tak keluar kenyataan yang Anwar Ibrahim ni keluar negara. Tak kisahlah dia bercuti, bagi tahulah bercuti. Apa masalah dia? Betul tak? Kalau Anwar Ibrahim bercuti, bagi tahulah bercuti. Jadi bila saya bangkitkan perkara ni, ni strategi nampak? Strategi. Sebab nama besar. Sebab Sir Azri. Kalau orang lain mungkin tak berapa nak meletup lah. So bila Sir Azri bercakap, maka mereka sambut. Nampak? Inilah dia. Mereka sambut. Bila mereka sambut, mereka mempertahankan Anwar Ibrahim. Mereka mempertahankan Anwar Ibrahim. Tetapi sebenarnya Sebu tak kisah kau nak pertahankan Anwar Ibrahim. Sebab kau orang ni memanglah totok Anwar Ibrahim. Kau dibayar oleh Anwar Ibrahim. Tetapi senakkan pengesahan tu. Dalam strategi kita ni, kita nak mengesahkan betul ataupun tidak betul. Jadi bila kita lontar, bila pihak sana respon, bermakna dia mengesahkan. Kita nak tu je. Kita nak yang itu je. Contoh. Ni contoh. Ni bukan Harun. Nampaknya Harun macam cerdik sikit lah kali ni. Mungkin dah insaf ke kan? Dah insaf ke hisap tak tahulah. Harun macam cerdik sikit lah So yang ini saya nak bagi tahu kat korang. Ni korang kena dengar. Sebab bila saya bagi tahu Anwar tak ada, dia ni keluar negara, pergi Jepun, bawa anak beranak. Perkara ni telah disahkan oleh partner kepada Harun. Wan Hadi. Wan Hadi buat VTT yang mana nak mempertahankan Anwar Ibrahim lah. But dia mengesahkan yang Anwar tak ada dalam negara. Pejabat Perdana Menteri tak keluarkan apa-apa kenyataan. Anwar pun tak keluar apa-apa kenyataan. So Wan Dahi ni bagi tahu, mengesahkan Anwar keluar negara, angkut anak beranak semua. Salah. Betul tak? Kita nak tu je. Ini kalau Anwar berehat kejap, ambil cuti kejap, tak ada dalam negara. Ini kalau Anwar berehat kejap, ambil cuti kejap, tak ada dalam negara kejap kan.
Itu pemawas berbulu dengan kawan-kawan dia ni duk buat cerita macam-macam dah. Anwar ni takut, Anwar ni nak buat darurat, Anwar ada agenda itu ini macam-macam. Anwar Ibrahim ni dia kerja tu, cara dia bekerja ni macam orang muda. Punya nak bekerja, tak berehat. Pagi, petang, siang, malam, hujung minggu, weekend pun masuk office lagi. Pergi luar negara, jumpa pelabur, balik ke Malaysia, landing kapal terbang pagi, tengah hari dah chair mesyuarat, chair meeting, jumpa orang tu, jumpa orang ni. Petang rasmi pula event, ke sana ke sini, malam meeting lagi, esok pagi sambung pula kerja. Tak berehat kawan tu, tak ada masa dia nak berehat. Pernah sekali tu, ni Anwar Ibrahim ini pergi tour 4 buah negara. Dia pergi Mesir, dia pergi Arab Saudi, dia pergi Peru, pergi Brazil. Dalam masa beberapa hari, 5-6 hari, 4 buah negara ni. Manusia bernama Anwar Ibrahim ni pergi, dia pusing. Pusing jalan-jalan ni apa? Bukan. Bekerja. Tak rehat kawan tu, 3 tahun. Dia jadi Perdana Menteri. Berapa kali kau boleh tengok dia post gambar, dia duduk cuti berehat dengan kawan dia ke, dengan keluarga dia ke, dengan sahabat-sahabat dia ke. Tak ada. Itu bukan cara dia. Anwar tak buat benda tu. Dengan dia tak ambil gajinya lagi. Ini Perdana Menteri ni. Ini baru sekali ni ya, hujung tahun Anwar decide untuk berehat kejap, bercuti dengan keluarga dia. Bukan dia pergi main golf waktu rakyat tengah susah apa semua seperti mana Tan Sri Muhyiddin Yassin buat dulu. Bukan. Ini Anwar ambil masa sikit aja masa, berehat kejap dengan keluarga dia. Apa masalahnya? Apa salahnya? Ini kalau Anwar berehat kejap, ambil cuti kejap, tak ada dalam negara kejap kan. Itu pemawas berbulu dengan kawan-kawan dia ni duk buat cerita macam-macam dah. Anwar ni takut, Anwar ni nak buat darurat, Anwar ada agenda itu ini macam-macam cerita. Ni dalam live ni. Dalam live duk cakap ni Anwar ni bukan Perdana Menteri dah. Anwar dah jatuh dah. Anwar ni hanya caretaker. Sebab tu Anwar lari pergi luar negara sebab dia tahu dia dah jatuh dah apa semua. Itu pun ada yang bodoh-bodoh, bingai-bingai dia duk percaya bulat-bulat cerita mawas ni. 3 tahun duk jual cerita yang sama. Sikit lagi guys. Tak lama dah guys. 3 kali Jumaat guys. 4 kali Jumaat guys. Hujung 2025 guys. Minggu depan guys. Bulan depan guys. Tahun depan guys. Itu pun ada duk percaya. Masalahnya haram apa yang dia sebut satu pun tak berlaku. Lepas satu-satu dia bohong kau, itu pun kau percaya lagi, aku tak tahulah apa masalah. Dia bukan masalah dekat Papa Gomo dah sekarang ni. Masalah dekat korang yang percaya ni. Last sekali kau tengok apa jadi pada mawas Papa Gomo ni. Dia sekali yang kena dakwa dekat mahkamah. Duk cerita macam-macam dekat luar ni, orang tu. Ni lah kali dia yang kena dakwa dekat mahkamah. Jadi apa masalahnya Anwar ni nak berehat kejap, nak bercuti kejap aja. Bukannya dia ambil masa ni sampai berbulan. Kejap je, 2-3 hari je pun. Dah bekerja macam orang gila dah setahun, 2-3 tahun ini. Sekali dah ambil masa berehat kejap. Itu pun berehat. Bukannya dia pergi enjoy ke, main golf ke kan. Bukannya dia pergi hilang lama ke apa. Tak ada. Dia tetap juga buat kerja dia. Cuma bercuti kejap. Apa masalahnya? Aku tak faham apa benda yang jadi isunya. Yang bekerja macam nak gila. Kenapa nak percaya cerita mawas, dia panggil saya. Kenapa nak percaya cerita mawas? Okey. Kenapa nak kena percaya dengan cerita Azri ni? So, bila Azri cakap Anwar tak ada dalam negara, dia pergi Jepun senyap-senyap, bawa keluarga anak beranak dengan cucu semua. Betul ke tak betul? Betul ke tak betul? Cerita yang saya cakap Anwar tak ada dalam negara, pergi bawa anak beranak dengan cucu keluar negara ni senyap-senyap ni, betul ke tak betul? Dia sah kan? Lepas tu dia bagi tahu kenapa nak pergi percaya lagi dengan cerita mawas apa semua. Kita nak pengesahan je. Inilah kita kata budak-budak baru naab. Korang baru naab. Bila kau baru naab, duduk dengan geng cium spender. Macam gini lah. Kau mengesahkan. So sekarang ni Anwar dekat Jepun. Sahlah bercuti. Tak main golf. Itu main golf ke main apa ke belakang ke. Kita tak peduli pun. Yang kita persoalkan. Bang, dia pergi Jepun. Bawa anak beranak dengan cucu. Guna pesawat kerajaan. Itu duit rakyat. Okey. Dia pergi Jepun. Apa? Dia duduk mana? Tepi jalan? Duduk hotel ke? Duduk
banglo ke, siapa bayar? Habis kenderaan nak gunalah apa semualah. Lepas tu escort yang ada semua. Tu duit siapa tu semua tu? Duit mak bapak dia. Mak bapak siapa? Wan Hadi? Harun? Itu semua duit rakyat. Kita ni sekarang ni, kau ceritalah Anwar tak ambil gaji. Orang tak peduli pun. Bagi tahulah, transparent lah, jujur lah. Itu je. Apa yang susah sangat? Memanglah kita tahu dia ni pembohong. Tapi takkanlah pergi bercuti dengan keluarga pun sampai nak sembunyi-sembunyi. Guys, betul. Engkau bercuti dengan keluarga, kenapa sampai nak sembunyi-sembunyi? Bagi tahulah jujur. Melainkan ada benda yang kau tengah buat. Ada benda kau tengah buat ni. Kau pergi senyap-senyap ni, ada lah ni. But, alhamdulillah, Wan Hadi, jentera, pejabat Perdana Menteri. Kan? Mengesahkan Anwar tak ada dalam negara. Dia kata 2-3 hari dah 5 hari dah Anwar tak ada dah. Dia nak buat apa? Yang ni kena borak dalam Telegram Tim Malabot lah. Dia ada kena mengena dengan hub. Dia ada kena mengena dengan hub. Hub teknologi. Senjata hub. Dia ada kena mengena dengan cuaca. Cuaca ekstrim. Gelombang. Semua ada. But tak apa. Nanti saya akan kupas kemudian lah. Cuma saya nak ingatkan lah. Pada Anwar Ibrahim. Pada pihak-pihak yang berkenaan. Jangan buat huru-hara. Jangan buat huru-hara. Allah larang. Ingat tu. So pesan ni. Jangan buat huru-hara. Allah larang. Tapi kalau nak buat juga, kita tengoklah. Balasan yang akan menimpa pada mereka yang Nabi tak mengaku umat ni. Okey. Tu mukadimah lah. Kan? So hari ni, sidang media yang mulia Tengku Razali Hamzah. Dah tengok belum? Korang dah tengok belum? Siapa belum tengok, lepas ni kena tengok. Saya akan tayangkan sikit lah. But, saya tengok daripada mula sampai habis lah. Jadi ada beberapa poin yang saya catatkan yang mana saya rasa menarik untuk saya kongsikan dengan semua supaya semua dapat penjelasan yang lebih daripada saya lah. Maksudnya bagi ini penjelasan saya lah, pendapat saya lah. Tengku Razali Hamzah, kuli lah, sebagai kuli lah. Yang mulia Tengku Razali Hamzah ni, dia ni orang lama. Dia ada suatu menentang British. Dia ada suatu tubuhnya UMNO. Dia ada. Tubuhnya UMNO tu dia ada. Dia ada pada setiap fasa, setiap zaman. Jadi kalau dia cakap tu, maknanya ada say lah. Orang cakap ada say lah. Dan dia ni pula boleh dikatakan pakar perlembagaan lah. Kenapa dia pakar perlembagaan? Sebab itu memang bidang dia. Dan kalau korang ingat, kalau patah balik ke belakang, dalam krisis 2020, yang di-Pertuan Agong waktu itu, Sultan Abdullah, jumpa dengan Tengku Razali. Minta pendapat dia lah. Pendapat Tengku Razali ni. Tahun 2021, siapa ingat? 2021 tu, yang Anwar kata dia dah cukup jumlah. Dia orang duk menganjing Tuan Guru Haji Hadi je. Dah cukup jumlah, dah cukup jumlah. Dia orang ni baru muncul. Wan Hadi Harun ni baru muncul. Tu, 2021 tu. Yang Anwar kata dah cukup jumlah dah. Nak bentuk kerajaan. Ingat tak? Kau ingat tak? Masa tu Tan Sri Mulia Yassin Perdana Menteri. Dah cukup jumlah dah nak bentuk kerajaan. Ingat tak? Lepas tu, dia kata tuanku nak jumpa dia. Kecoh lah ni lah. Penyokong-penyokong dia. Habislah tukar kerajaan. Anwar Perdana Menteri. Anwar pun, Anwar Ibrahim. Anwar, bang. Jadi dia ni pergi jumpalah Sultan Abdullah masa tu. Penyokong dia semua ingat. Confirm dah. Anwar dah bawa SD dah. Zahid Amidi lah bagi SD ni. Zahid Amidi bagi SD. Sekali tak cukup jumlah. Lepas Anwar keluar, tiba-tiba keluar berita. Tengku Razali pun jumpa dengan Agong. Semua terkejut. Bila tanya Tengku Razali, kenapa jumpa dengan Agong? Agong panggil ajak minum kopi. This is Tengku Razali lah. Dia gini je guys. Orang lama ni ada say lah. Tengku Razali ni. Jadi, dia ni pakar perlembagaan. Pendapat dia, nasihat dia, insyaAllah lah. Yang saya tahu, gaja-gaja sudi nak mendengar lah. Mendengar pendapat dia, pandangan dia. Sebab dia orang lama. Dia pakar perlembagaan. Wak Imam dalam krisis perlembagaan 1993 pun, dia juga yang bagi pendapat dan sebagainya ni. Jadi, bila hari ni Tengku Razali buat sidang media, bercakap soal perlembagaan, kita kena dengar. Sebab tu saya minta lepas habis live saya ni, kalau ada masa boleh dengar PC Tengku Razali tadi. Ada beberapa portal keluarkan. Okay. Hari ni Tengku Razali keluarkan beberapa kenyataan lah. Yang mana saya nak bagi dengar. Ini kenyataan yang ringkas lah. Ringkas. Nanti saya akan ulas.
Pihak cara laiku kepada pimpinan UMNO. Kalau dipikir benda ini serius, benda ini bertentangan dengan perjuangan UMNO yang mendaulat raja-raja, akan mempertahan kedudukan raja-raja, kuasanya dan sebagainya. UMNO patut fikir semula lah kedudukannya dalam kerajaan. Dan semua yang memegang jawatan politik dalam kerajaan juga mesti menimbang untuk menyerah balik kuasa itu. Supaya kita bersatu balik dalam parti untuk menentukan sikap hati kita. Takkan kita nak bergantung ke orang sepanjang masa. Kita ada undang-undang, kita ada perlembagaan parti kita yang kita mesti hormati, yang kita mesti patuhi dan kita mesti ikut. Ketidak tak ada mana berjuang hanya kerana kursi empuk. Dah. Okey. Ini kenyataan Tengku Razali lah. Yang Mulia Tengku Razali Hamzah. Orang lama lah, mantan ahli parlimen Gua Musang. Dan satu fakta yang mungkin korang tak tahu, Petronas ni Tengku Razali lah yang set up. Waktu Tun Razak Perdana Menteri, dia lah yang set up Petronas. Apa yang saya tahu lah mungkin salah, mungkin betul, saya tak pasti. Tapi apa yang saya tahu, modal untuk buat Petronas ni, lebih kurang 2 juta ni, modal Tengku Razali. Modal dia. Yang mana waktu nak tubuhkan Petronas 1974, Anwar Ibrahim pergi bantah. Anwar Ibrahim yang bantah. Dia bantah nak tubuh Petronas ni. Modal Tengku Razali Hamzah. So kalau kita kata keuntungan Petronas ni, sepatutnya Tengku Razali ada share lah. Adalah untung dia. Tak ada guys. Dia tak ambil pun faedah untuk diri dia. Tak ada. Tak ambil faedah untuk diri dia. Sebab tu dia aware dengan apa yang berlaku dengan Petronas hari ni. Sebab tu tak apalah, nanti next chapter kita boleh ceritalah apa yang saya tahu kenaan dengan Tengku Razali jumpa dengan Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni mangkuk guys. Mangkuk. Membaca pun tak nak. Kan? Semua dia pandai. But apa yang Tengku Razali sampaikan hari ni, ada beberapa perkara yang penting lah yang saya rasa saya perlu kongsikan. Pertama berkenaan dengan kuasa raja-raja. Titah addendum tu. Yang mana dalam sidang media hari ni Tengku Razali bagi tahulah. Titah addendum ini mesti dihormati oleh semua pihak. Semua. Tak ada yang terkecuali. Terutamanya Anwar Ibrahim lah. Dan juga Peguam Negara. Sebab inilah musibat yang menyorokkan titah addendum. Inilah musibat yang menyembunyikan titah addendum. Titah Sultan Abdullah yang di Pertuan Agong waktu itu. Jadi dalam sidang media hari ni Tengku Razali bagi tahulah, yang mana seperti yang kita dengar tadi tu, sepatutnya daripada awal lagi, macam kita borak lah, titah addendum ni patut dilaksanakan daripada awal. Tetapi of course lah, Anwar sorok, Zahid pun bersubahat. Cuma masalahnya UMNO. Ini kita kata UMNO tadi tu, macam Tengku Razali bagi tahu, mereka seronok duduk atas kuti empuk masing-masing. Mereka takut kehilangan jawatan. Ini juga yang Tuan Mahathir bagi tahu dekat semua dalam mesyuarat proklamasi orang Melayu. Mereka takut hilang jawatan. Sepatutnya daripada tahun lepas, apabila titah addendum tu kecoh, yang mana Datuk Najib dah bawa ke mahkamah, Menteri Kabinet UMNO dah letak jawatan dah. Tanda protes. Betul tak? Sepatutnya lah. Ni kepada ahli UMNO ni. Sepatutnya dah letak jawatan dah. Tergamak engkau biarkan Datuk Najib bawa ke mahkamah. Tergamak engkau menafikan titah yang di Pertuan Agong. Tetapi oleh kerana masing-masing atas kepentingan diri masing-masing. Takut hilang jawatan, tengah sedap. Kan? Yang ketua-ketua bahagian pula tengah menyakau. Semua menyakau lah projek. Kan? Ni Zahid pun duk bagi apa semua. So daripada awal pada ni tak sepatutnya lah. So seperti mana yang Tengku Razali bagi tahu, Menteri UMNO gini, pemimpin UMNO gini, dia tak memperjuangkan keadilan untuk Najib Razak lah. Jadi mesej ni kepada ahli UMNO lah. Jangan cakap, oh mereka memperjuangkan untuk keadilan Datuk Najib. Tak ada. Hari ni pemimpin UMNO hanya memperjuangkan untuk diri masing-masing. Setuju tak? Untuk diri mereka masing-masing. Bukan untuk UMNO. Diri mereka masing-masing. Tak ada pun untuk UMNO pun. Sebab kalau jika dia serius, Tengku Razali bagi tahu, bertentangan dengan prinsip UMNO. Sebab prinsip UMNO ni, dalam perlembagaan UMNO, dia mendukung raja-raja Melayu. Dia mendukung raja-raja Melayu. Bermakna kena ikut raja-raja. UMNO ni dengan raja berpisah tiada lah.
Bermakna apa raja cakap, UMNO akan buat lah. This is UMNO lah. Semua orang tahu. Tapi bila berkenaan dengan titah addendum ini, mereka tak. Mereka bersubahat, mereka bersekongkol pula tu. Sama-sama menyembunyikan titah addendum, menafikan kuasa yang di-Pertuan Agong melalui titah tentang tahanan rumah untuk Datuk Najib ni. Clear kan? Bermakna UMNO yang ada lagi ni, dia tak berpegang kepada prinsip perlembagaan UMNO tu sendiri. Jadi Tengku Razali bagi tahu, tak ada makna lah. So UMNO yang ada hari ni tak ada makna lah. Dia berjuang hanya untuk kerusi empuk kepentingan diri masing-masing. Guys, kita rakyat kita nampak. Tapi ahli UMNO tak nampak. Kenapa ahli UMNO tak nampak? Kenapa ahli UMNO tak nampak? Ketua-ketua bahagian UMNO tak nampak? Ketua pemuda, ketua puteri, ketua wanita ni semua kenapa? Kenapa dia tak nampak? Okeylah, yang atas-atas ni ada kes mahkamah. Ada kes, bukan kes mahkamah lah, maknanya korup lah. Tapi yang bawah-bawah ni, ketua bahagian, ketua pemuda ni semua, kenapa? Ni ada jawapan dia. Senang korang dengar ni, saya dengar ni semual. Tapi inilah yang berlaku. Selayak untuk cakap sebab saya ada waktu tu. Ni video ni, Mak Maslan. Banyak-banyak pemimpin UMNO yang saya jumpa lah kan. Yang paling mangkuk lah Mak Maslan. Betul saya cakap. Dia ni yang paling mangkuk lah. Betul-betul low class lah. Betul, saya cakap jujur ni. Saya kenal banyak pemimpin UMNO tapi dia betul-betul paling low class lah. Memang low class gila lah. Kalau kita keluar pun 153 tolak 30, 123 kerajaan ini masih berdiri dan kita jadi pembangkang. Apa punya faedah nak jadi pembangkang ni? Cuba beritahu saya ada faedah jadi pembangkang. Tak ada faedah jadi pembangkang. Walau satu sen pun tak ada faedah jadi pembangkang. Jadi kalau kita keluar pun 100. Tak ada faedah kalau UMNO jadi pembangkang. Masa se-Esko Pergerakan Pemuda UMNO, inilah juga yang dicakap. Nak cepat-cepat jadi kerajaan. Sebab apa guys? Itu sebab cakap UMNO ni dah rosak. Dia dah membusuk sampai ke usus. Kau tak boleh repair dah. Sebab apa yang Mak Mazlan cakap ini adalah untuk ketua-ketua bahagian, ketua pemuda, ketua wanita, ketua puteri, orang-orang UMNO ni. Sebab kalau jadi pembangkang, ni tak ada. Kalau jadi kerajaan, masuk. Inilah sebab kenapa UMNO daripada atas sampai ke bawah, walaupun cerita pasal keadilan Datuk Najib, dia orang buat tak tahu je. Inilah sebab kenapa, walaupun titah addendum, titah yang Pertuan Agong pun, mereka tak fight. Sebab apa? Ni, fulus. Ni Ahmad Mazlan bagi tahu ni. Sebab semua orang tahu. Kalau jadi pembangkang, itu tak dapat, ini tak dapat. Tapi jadi kerajaan, masuklah. Sebab tu macam Akmal Saleh ni, ketua pemuda UMNO, budak-budak pemuda UMNO, pergi gegar lah apa semualah. Itu semua wayang guys. Wayang. Mereka ni, fulus. Dan Zaid Amidi pandai. Sebab itu, Kementerian Zaid Amidi, kementerian apa? Kemajuan Desa, Luar Bandar dan Wilayah. Betul tak? Kau pergi tengok peruntukan dia. Pergi tengok lah. Jangan percaya saya cakap. Ni kan, ni. Duit. Akmal Saleh, ketua pemuda UMNO tu. Esko Kerajaan Negeri Melaka. Engkau pergi tengok portfolio apa. Pergi tengok. Jangan percaya, pergi tengok lah. Duit. Dia orang ni duit. Jadi itu sebab kenapa dia orang hari ni. Ni lah dia. Macam Mak Maslan, Timbalan Menteri JKR. Jalan raya. Projek jalan apa semua ni. It's about money. Jadi cerita pasal keadilan Datuk Najib ni, tak ada guys. Kepada ahli UMNO lah. Cerita pasal menjunjung tinggi institusi raja-raja Melayu pun tak ada dah. Sebab ni. Sebab tu saya cabar kalau budak-budak Esko Pemuda UMNO yang ada hari ni ke, ketua pemuda UMNO yang ada. Saya tahulah, saya kenal. Saya tengok depan mata. Gila dia orang ni. Fulus. Dia orang tak mampu survive macam PAS. PAS ni dah biasa survive lah. PAS ni tak apalah. Kau cerita lah macam mana tabung Milo ke, dia tak peduli pun. PAS dia boleh survive. Tapi UMNO dia tak boleh survive. Sebab apa tak boleh survive? Sebab semua benda nak kena ada duit. Kan saya dah cerita dah. Waktu saya Esko Pemuda,
buat laporan polis serentak ke atas DAP seluruh negara. Ada ketua pemuda bahagian nak suruh pergi buat report polis, minta 1,500. Minta duit. Nak pergi buat report polis untuk negara, untuk bangsa ni pun, pasal CJUEC pun kena minta duit. Tak ada duit, tak bergerak. Setuju tak? Kamu lah, mesti dalam ni ada ahli UMNO lah. Setuju tak setuju ni? Tak ada duit, tak bergerak. Dia kena ada fulus. So, bila dia orang kerajaan, dia orang buat macam-macam lah. Dan UMNO ni terkenal dengan buat paper. UMNO ni paling pandai lah buat paper. PKR tak mampu, PKR tengah belajar. Bersatu dulu pasal UMNO lah juga, tu pasal jana wibawa tu. UMNO cukup pandai buat paper ni. Dia pandai lipat, dia tahu dah semua benda dah. So, apa yang Tengku Razali bagi tahu hari ni sebenarnya UMNO dah tak boleh diselamatkan lagi lah. Tak ada makna hari ni berjuang hanya untuk kerusi empuk bagi kepentingan. Tu video Mak Mazlan tu bukti kepada semua untuk berfikir. Dan Tengku Razali tekankan tentang ada soalan wartawan tadi berkenaan dengan tafsiran. Sebab isu dia sekarang ni kan keputusan mahkamah. Kita tak pertikaikan keputusan mahkamah. Keputusan mahkamah ni yang mana titah addendum wujud. Nampak titah addendum tu wujud. Walaupun dinafikan kata titah addendum tak wujud, khabar ni, titah addendum tu wujud. Cuma tak ikut proses perlembagaan yang mana pengampunan yang mana memberikan tahanan rumah kepada Datuk Najib itu, yang mana alasannya adalah sepatutnya dibuat dalam lembaga pengampunan. Tapi tak buat dalam lembaga pengampunan. Jadi itu dalam keputusan mahkamah tempoh hari lah. Tetapi Tengku Razali bagi tahu, dia tidak boleh ada dua tafsiran. Sebab dalam negara kita ni, ketua negara adalah yang di-Pertuan Agong. Bukan Perdana Menteri. Apa lagi Anwar Ibrahim Mak Pionnya. Ketua negara adalah yang di-Pertuan Agong. Lepas tu Raja-Raja Melayu. Jadi, kalau nak ikut perlembagaan, bermakna tidak boleh ada tafsiran yang mana dalam perlembagaan, walaupun dikatakan mestilah mengikut proses lembaga pengampunan, tetapi kuasa agung itu. Jadi ini kita kena faham. Jadi apa Tengku Razali bagi tahu tadi bermakna ramai di kalangan kita ni hari ni dah termakan dengan propaganda yang diorang mainkan, normalisasi bahawa raja-raja dah tak ada kuasa. Yang di Pertuan Agong tak ada kuasa. Sedangkan kuasa yang di Pertuan Agong tu the number one. Dan Tengku Razali bagi tahu, tak sepatutnya pengampunan ini berlarutan hingga dinafikan oleh pihak-pihak dalam kerajaan perpaduan sendiri. Seperti mana saya bagi tahulah. Dan saya nak ingatkan dengan semua. Sebenarnya kalau kita go through balik, ingat tak video Pudin Poka tu? Ingat tak video Pudin Poka dalam parlimen tu? Yang dia kata khabar angin tu. Okay. Saya nak bagi korang dengar. Dia tak ada dua tafsiran. Bermakna kuasa yang Pertuan Agong ni mutlak. Tinggilah. Kan? Kuasa Allah lah paling besar. Korang ni kadang-kadang komen, kadang-kadang tak faham pula. Saya nak korang dengar ni. Kota Baru, cerita tentang addendum itu adalah perkara yang berkait dengan keputusan Pardon Board. Okey, Pardon Board dalam perlembagaan sepenuhnya kuasa di Pertuan Agong lah. Administratif, of course lah, dia adalah Sekretariat Pengabtaran sebagainya, kan? Kota Baru juga mengikuti dan sebagainya, kan? Administratusan Pardon Board. Okey, Pardon Board dalam perlembagaan sepenuhnya kuasa di Pertuan Agong lah. Administratif, of course lah, dia adalah Sekretariat Pengabtaran sebagainya, kan? Kota Baru juga mengikuti keputusan mahkamah ketika peguam yang berkenaan bahawa Pudin Poka bagi tahu kuasa yang di Pertuan Agong. Dia sih bagi tahu ni. Nampak tak? Macam mana dia orang manipulasi benda ni sehingga ramai rakyat ni, oh tak ada apa-apa dah. So guys, saya nak ingatkan kepada semua. Tengku Razali pun tadi bagi tahu, kedaulatan mesti disanjung dan raja-raja benda ni tak boleh buang daripada 1948 lagi. Sebab tu kita menentang Malay Union, yang mana orang Melayu menentang Malay Union, meletakkan, ingat orang Melayu yang meletakkan raja di tempat dia. Hari ni raja-raja duduk ni kat kursi masing-masing ni, orang Melayu dah letak tempat tu. Kerana orang Melayu menentang Malay Union, orang Melayu yang meletakkan raja-raja di tempat dia, di kedudukan dia hari ni. Kalau orang Melayu tak bangkit bersatu menentang Malay Union, raja-raja Melayu ni tak ada dah. Tapi sebab orang Melayu. Fahamkan betul-betul ni. Jadi, Tengku Razali bagi tahu,
kedaulatan mesti disanjung dan raja-raja tidak boleh dibuang. Bermakna titah addendum tu, titah yang di Pertuan Agong tu, kau kena laksana. Kena laksana. Kita tengok struktur perlembagaan. Ini struktur perlembagaan. Dalam perlembagaan negara. Pegang sangat. Saya hantar dalam Telegram Tiwala buat ni. Struktur perlembagaan persekutuan. Sebab raja berperlembagaan. Bermakna kita ni tertakluk dengan rukun negara yang mana tertakluk dengan perlembagaan. Sebab cerita dia tentang perlembagaan. Mereka kata kerana tak ikut perlembagaan, pengampunan untuk Datuk Najib ini, tahanan rumah, dibuat di luar lembaga pengampunan. Okay. Struktur operasi ditetapkan. Bab 1. Ketua utama negara yang di Pertuan Agong. Keduanya, Majlis Raja-Raja. Ketiganya, pihak eksekutif. Tu Perdana Menteri tu, Mak Pion tu. Keempatnya, Badan Perundangan Persekutuan, Parlimen. Jadi sekarang ni, dalam perlembagaan pun, dalam struktur pun mengesahkan bahawa yang di Pertuan Agong adalah ketua negara, yang mana apa saja titah yang di Pertuan Agong mesti dah dilaksanakan. Apatah lagi diorang ni tak laksanakan, diorang tipu. Derhaka. Betul? Jadi kita semua kena mempertahankanlah perlembagaan. Kita nak pertahankan perlembagaan, kita kena bertahan sungguh-sungguh lah. Kita jangan derhaka. Cuma, kepada rakyat Malaysia, kita ni mungkinlah kita ni, sekolah kita baca rukun negara kan. Kita pun tak tahu sangat perlembagaan. Tetapi, kepada menteri-menteri kabinet, menteri-menteri UMNO, korang lupa ke korang angkat sumpah tu? Korang lupa ke korang angkat sumpah tu, menteri-menteri UMNO? Pengkhianat korang ni. Anwar Ibrahim, engkau ingat tak? Tak apa, kita ingatkan kepada semua. Anwar Ibrahim ni dia lupa. Dia sorok titah addendum Sultan Abdullah. Derhaka. Dia lupa mangkuk ni angkat sumpah dengan siapa. Dengar sumpah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi, saya Anwar bin Ibrahim setelah dilantik memegang jawatan seorang Perdana Menteri, dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wabillahi watallahi, saya Anwar bin Ibrahim. Sumpah Anwar Ibrahim, sumpah Menteri Kabinet, waktu angkat sumpah tu, sekarang dah jadi sampah ke? Kalau Anwar Ibrahim ni kita tahulah, dia ni memang pembohong bersiri. Menteri-menteri UMNO ni. Sumpah, bukan kita cakap, dia angkat sumpah, dia sebut mempertahankan perlembagaan. So dalam perlembagaan tu apa? Perkara 42 perlembagaan apa? Kuasa yang di Pertuan Agong. Derhaka guys. Sangat derhaka. So, apa yang Tengku Razali bagi tahu juga tadi, dia bagi tahu, dia kata tak timbul isu tentang sepatutnya lah tak timbul sepatutnya isu tentang dibuat di luar lembaga pengampunan. Malah Tengku Razali bagi contoh. Wak Imah kalau yang di Pertuan Agong membuat satu titah di Anjung Istana Negara ataupun dalam kereta, valid. Itu adalah titah yang di Pertuan Agong. Sebab ketua negara. Sebab kita raja berperlembagaan. Titah yang di Pertuan Agong kena ikut, kena buat. Dan dalam hari ni, keadaan ni, tentang titah ni, peguam negara lah
Dengan Anwar Ibrahim lah. Ni dua orang ni lah kepala pengat dia. Setuju tak? Peguam negara. Sebab tu saya tak percaya dengan peguam negara. Saya dah bagi tahu kan. Azam Belen, peguam negara ni semua saya tak percaya. Dan hari ni, Tengku Razali bagi tahu. Jangan nak pertikaikan tentang kuasa yang di Pertuan Agong. Sebab kalau nak pertikaikan kuasa Pertuan Agong, bagaimana pula dengan pengampunan Anwar Ibrahim? Anwar Ibrahim dapat pengampunan oleh yang di Pertuan Agong, Sultan Muhammad, Sultan Kelantan. Yang mana tak ada lembaga pengampunan. Tak ada lembaga pengampunan. Peguam negara pun tak ada. Dalam lembaga pengampunan, salah seorang mesti ada peguam negara. Mesti ada menteri wilayah. Menteri wilayah pun tak lantik lagi waktu tu. Peguam negara pun tak ada. Lembaga pengampunan tu tak ada. Tapi hanya kerana surat tu, surat yang mana Sultan Muhammad sign, Tun Mahathir sign, maka Anwar bebas. Itu pun, hari surat tu, Anwar pagi-pagi dah tertoret dekat istana dah. Bila masa dia keluar penjara? Surat baru keluar hari ni, dia dah ada keluar dah. Tak ikut proses pengampunan. Tapi kenapa? Kenapa pengampunan Anwar Ibrahim tu kita tak cabar? Kenapa? Sebab itu titah yang di Pertuan Agong. So kalau Anwar Ibrahim boleh pula belik, kenapa Datuk Najib tak boleh? Apa beza dia? Apa beza dia? Banduan sama-sama banduan. Najib ni tahanan rumah. Anwar ni bebas. Apa beza dia? Sebab tu hari ni Tengku Razali bagi tahu, kalau nak pertikaikan tentang kuasa di Pertuan Agong, tu kes Anwar Ibrahim tu. Cuma yang ni jangan salah faham tak? Jangan salah faham. P. Watayamurti failkan ke mahkamah. Bukan tentang pengampunan Anwar Ibrahim keluar penjara tu, bukan. P. Watayamurti failkan kes yang mana Anwar Perdana Menteri Haram ini berkenaan dengan pengampunan yang mana 5 tahun edah tu. Yang mana Anwar dapat pengampunan untuk keluar penjara. Tapi bukan pengampunan penuh keseluruhan yang mana dia boleh bertanding. Sepatutnya dia kena tunggu 5 tahun baru boleh bertanding, masuk gelanggang pegang jawatan. Tapi tak cukup 5 tahun, baru 4 tahun, Anwar bertanding 2022, dia jadi Perdana Menteri, yang mana Perdana Menteri yang tak sah haram. Kerana tidak mengikut perlembagaan. Jadi jangan salah faham tu. Watayamurti failkan tentang Anwar Perdana Menteri haram tak sah. Yang itu kita tunggu mahkamah lah. Bulan 1 ke bulan 2 lah. Dan hari ni juga, Tengku Razali bagi tahulah, ada wartawan tanya berkenaan dengan perjanjian Anwar Trump. Guys, untuk makluman, hari ni genaplah 60 hari. Sejak perjanjian dimeterai, hari ni genap 60 hari lah. Jadi Tengku Razali bagi tahu, dia melihat perjanjian Anwar Trump ni berat sebelah lah. Tak menguntungkan kita. Kita tak ada apa-apa faedah. Saya daripada 5% yang Anwar duk bangga tu dapat kurangkan tarif. Tetapi kita kena keluar duit yang banyak untuk menanggung US pula. Kita pula. Jadi, saya nak ucapkan tahniah lah kepada semua yang telah pun buat laporan polis. Tiwa Labot saja pun dah 300 lebih. Paling banyak lah setakat ni buat laporan polis. Terima kasih kepada sahabat-sahabat semua Tiwa Labot. Bukan hari ni hari terakhir untuk buat laporan polis. Bukan. Terus buat laporan polis. Jangan berhenti. Kena buat. Sebab apa guys? Sebab kita nak heret Anwar ke muka pengadilan. Fahamkan betul-betul. Kenapa nak heret Anwar ke muka pengadilan? Saya akan cerita hujung nanti. Korang tanya kejap lagi. Sekarang saya tak boleh cerita. Walaupun ada 4,000 dekat TikTok, ada 2,009 dekat muka buku, saya tak boleh cerita. Kejap lagi saya akan cerita kenapa kita nak heret Anwar ke muka pengadilan. Kenapa benda ni akan berlaku. Jadi wartawan pun tanya dengan Tengku Razali lah. Kalau Tengku Razali dalam kajian hari ni, apa Tengku Razali akan buat? Tengku Razali bagi tahu dia akan keluar. Dia akan letak jawatan. Dia akan keluar daripada kerajaan ini. Sebab kerajaan ini dibentuk, kan UMNO yang bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Anwar yang bagi sokongan kepada Anwar Ibrahim. Bentuk kerajaan ini. Betul tak? So sekarang ni, kau dah langgar perlembagaan UMNO tu sendiri, derhaka dengan titah yang di Pertuan Agong, derhaka dengan Sultan Abdullah Raja Pahang tu, dan kau khianat Najib ni. Sepatutnya kau letak jawatan kau keluar dah. Tapi mereka tak keluar guys. Sebab apa mereka tak keluar? Sebab takut dengan kes masing-masing. Tomat Hassan. Oh, Tomat Hassan nampak clean. Tomat Hassan pun ada kes. Korang lupa ke? Menteri-menteri UMNO ni semua ada kes lah. Ada kes. Azalina. Tu Khalid Nordin. Semua ada kes tu. So Anwar pegang. Dan hari ni. Semalam kita tengok kan. Zahid cakap. Ni sikit je.
Peguam negara terus keluarkan yang 47 kes tu. Nampak? Betul tak? Hari ni. Peguam negara satulah. Hari ni, Azam Belen buah pinggan sebelah. Tiba-tiba keluar kenyataan. Ini pelik. Ini luar biasa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka kertas siasatan membabitkan bekas menteri berhubung kes dakwaan salah guna kuasa dan rasuah sewaktu berkhidmat di sebuah kementerian yang berlaku hampir 10 tahun lalu. Ketua Pesuruhanjayanya Tan Sri Azam Baki berkata beberapa individu akan dipanggil untuk membantu siasatan. Menurut sumber, bekas menteri, mantan menteri wilayah 10 tahun lalu. Lama-lama semua dia korek balik. Kau nampak tak? Lama-lama dia korek. Ugut lah. Siapa? Kita dah tiba labak petang tadi, kita dah borak dah. Kunan lah. Tengku Adnan Mansur tu. Tengku Adnan ni, dia dulu menteri wilayah. Tengku Adnan lagi ni, sekarang ni dia jawatan apa dalam UMNO? Dia bukan ahli parlimen. Dia mantan ahli parlimen Putrajaya lah. Tapi dia bendahari UMNO. Nampak tak? Dia bendahari UMNO. Bendahari UMNO guys. Bendahari Barisan Nasional. So bila Azam Belen keluar kenyataan macam ni, dia ugut siapa? Dia ugut UMNO lah. Nampak betul-betul ni? Yang mana dia boleh bekukan semua akaun UMNO tu. Duit lah. Duit. Dia akhirnya pergi kepada duit. Sebab ni pengalaman Pengalaman waktu esko dulu kan akaun UMNO kena beku. Akaun UMNO kena beku apa semua ni. Saya tengok macam mana. Dia orang semua pasal duit. Takut duit tak ada. Duit tak ada, memberontak apa semua. Pegang jawatan tak ada duit. Sekarang ni dah mewah. Duit banyak. Ketua-ketua bahagian dah sakau kenyang perut dah. Ketua cawangan dapat lah RM500 macam itu. Bodoh macam itu je lah. Tiba-tiba, Kunan nak siasat bendahari UMNO. Dia boleh sealkan, bekukan akaun UMNO tu. Nampak tak? Ugut. Dia bukan ugut seorang-seorang ahli parlimen lagi dah. Dia ugut UMNO tu terus. Beku akaun. Duit tak ada. Bila duit tak ada, ketua-ketua bahagian semua, ketua pemuda, nampak tak? This is Anwar Ibrahim. Baru korang padan muka korang. Siapa suruh sokong Anwar Ibrahim? Ini sama macam, guys. Besok 25 besok Christmas Ini sama macam kes macam mana Anwar gunakan Albert untuk ugut Adun Sabah. Kau lupa ke? Dah lupa kot? Tak apalah. Besok kita ingatkan balik. Dengan kata besok video nak keluar, video baru. Saya dengar lah, saya tak tahulah betul tak betul. Saya dengar katanya ada hadiah Christmas. Video Albert yang terbaru nak keluar. Jadi mungkin besok keluar video ni mengingatkan kau balik yang Anwar Ibrahim ni bapak rasuah. Bukan saja bapak rasuah, dia pegang telur. Dia suka pegang telur. Anwar Ibrahim. Bukan pegang je, semua. So, dia ugut ahli parlimen UMNO. Dia ugut UMNO semua. Terus. Pegang terus. Sama macam dia ugut Adun Sabah. Suruh Albert pergi rakam video. Lepas tu, ugut. Blackmail. Inilah Anwar Ibrahim. This is Anwar Ibrahim lah. Geramnya aku. Tapi, saya tanya dengan korang. Ada 4,400 kat TikTok, ada 3,000 kat muka buku. Dengan kenyataan Tengku Razali yang mana UMNO ni sebenarnya dia dah langgar perlembagaan dia sendiri. Sepatutnya dia tarik sokongan, menteri letak jawatan. Cerita macam-macam lah ni. Derhaka kepada Agong, bla 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 bla. Engkau rasa menteri UMNO akan letak jawatan tak? Come on. Engkau punya pendapat. Menteri UMNO akan letak jawatan ataupun tidak? Come on guys. Tak. Dia orang takkan letak jawatan. Hari Jumaat ini, saya dimaklumkan hari Jumaat ini akan berlangsung satu mesyuarat khas tergempar. Dia mesti tajuk gempar punya. Mesyuarat khas tergempar.
Yang mana Zahid Hamidi buat satu mesyuarat khas tergempar, panggil MKT UMNO ni untuk membincangkan kedudukan UMNO dalam kerajaan perpaduan. Yes. Hari Jumaat ni. But dia dah susun lah. MKT ni orang dia dah susun apa semua. Kau nanti kau akan bercakap macam gini. Kau akan... Jangan percaya, tapi selayak bercakap, setahulah. Dah susun dah orang ni akan bercakap macam gini, akan cakap macam gini. Sebab tu Ahmad Mazlan bagi tahu. Kita kalau jadi pembangkang tak dapat apa-apa. So dalam meeting nanti dia akan bagi tahu lah. Kalau kita tarik sokongan daripada kerajaan ini akan runtuh, ataupun kerajaan ini tak runtuh, tetapi kita jadi pembangkang, kita tak dapat apa-apa. Dia dah susun. Dalam MKT UMNO ni, adalah yang saya tahu ni Syed Isyamuddin lah. Ahli Parlimen MKT UMNO ni yang Syed Isyamuddin. Ni pro kepada Isyamuddin lah. Adalah, saya tak sebut nama. Adalah beberapa orang tu. So mereka akan nak lawan. Tapi tak boleh lawan. Sebab apa? Zahid dah kepung dah. Termasuk MKT lantikan. Yang dilantik ketua bahagian ada sepudal-sepudal ni, yang dilantik. Termasuklah dia akan dilantik orang kuat Najib. Orang kuat Najib dilantik. Tapi orang kuat Najib ni pun akan sokong Zahid Hamidi. Sokong Presiden. Hari Jumaat ni dia akan berlaku. Sebab apa guys? Kalau ahli UMNO yang dengar ni, kalau ahli UMNO percaya dengan Zahid Hamidi, saya nak bagi korang satu video lah. Ini video 2022. Supaya refresh dalam kepala otak korang balik orang UMNO ni. Refresh balik. Sebab hari ni, apa yang berlaku hari ni, sebab korang lah UMNO. Korang lah musibat. Dan berpunca daripada siapa? Berpunca daripada Zahid Hamidi lah. Yang mana korang semua percaya kat Zahid. Korang kena tipu dengan Zahid. Ni, saya bagi korang dengar ni. Barisan Nasional dititah yang di-Pertuan Agong supaya semua 30 ahli parlimen parti itu mesti mengambil bahagian dalam kerajaan perpaduan, kata pengerusinya Ahmad Zahid Hamidi. Zahid berkata beliau bersama dua lagi pemimpin tertinggi gabungan berkenaan menerima titah tersebut semasa menghadap Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah di Istana Negara pagi tadi. Selain Zahid, turut menghadap Agong ialah Timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan dan Setiausaha Agong BN Zamri Abdul Kadir. Mereka sembah menghadap kira-kira 10.30 pagi. Semalam baginda menitahkan agar semua 30 ahli parlimen BN untuk hadir di Istana Negara pagi ini untuk ditemubual secara langsung dalam usaha baginda melantik Perdana Menteri baru Malaysia. Bagaimanapun, Zahid berkata, sesi itu digantikan dengan pertemuan mereka bertiga sahaja yang menghadap Agong. Susulan titah Agong pagi tadi, Zahid berkata, titah tersebut akan dibincangkan oleh Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan kemudiannya Dewan Tertinggi BN. Nampak? Zahid cakap titah. Titah yang di Pertuan Agong untuk mewujudkan kerajaan perpaduan. Engkau dengar tadi kan? Yang di Pertuan Agong bertitah nak jumpa dengan 30 orang ahli Parlimen Barisan Nasional. Kau dengar kan? Zahid datang 3 orang. Dia, Tok Mat Hassan dengan Zamri Kadir. Tok Mat Hassan penakut. Ada kes. Zamri Kadir Anwar Inas. So semua kena tipu lah. Semua kena game. Ingat balik. Ini cerita betul. Kan sebab kita kena tipu. Kau tengok kat situ. Ni, video bukti ni. Apa lagi titah yang ada lagi ni? Tak ada dah guys. UMNO ni dah membusuk sampai ke usus. Korang semua membusuk sampai ke usus. Korang tak boleh... Ayan guys. Tolong follow